Ni macam ada magnet sebelah ni dan belakang ni pun ada magnet juga. Ya ke ada magnet? Ulanzi SK21. Okey, dalam video kali ni kita nak sembang santai mengenai macam mana kita nak letakkan phone dekat macam ring MagSafe ni. Untuk tripod Ulanzi SK21. Senang je. Buka macam ni. Ni ada yang macam ni. Ni korang boleh letakkan telefon korang. Sekejap, mana phone aku? Okey. Easy. Korang nak buat macam mana? Nak melintang pun boleh. Nak menegak. Ni menegak. Nak menegak pun boleh. Nak melintang pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kan, ini dekat tempat letak phone. Tadi kan, ni ada dua belah kan. Ni macam ada magnet sebelah ni dan belakang ni pun ada magnet juga. Ya ke ada magnet? Jom kita try. Ni lighting daripada Ulanzi juga. Yes, korang boleh letakkan lighting. Nice tak nice? Itu saja perkongsian ringkas aku antara cara macam mana korang nak letakkan phone korang ataupun nak set up phone korang dekat. Sekejap, buat juga. Aku ingat macam biasa je. Not bad lah magnet dia. So itu perkongsian aku secara ringkas, secara direct macam mana korang nak letakkan phone korang dekat sini. Tapi kena make sure kena ada ni. Ada macam MagSafe ni. Kalau macam phone korang tak ada MagSafe, sebagaimana aku pun tak ada MagSafe, diorang dah sediakan ring dekat dalam packaging dia sekali. Sebagaimana yang aku share dalam video sebelum ni, korang boleh tengok dalam episod 1. Okay. Kalau macam aku ni, aku memang phone aku originally macam ni. Aku nak share ringkas je. Kenapa tiba-tiba panjang pula video ni? Ni phone aku macam ni. So aku beli casing macam ni. Ni memang aku beli casing lah. Tapi kalau korang tak nak beli casing, Ulanzi still sediakan macam yang bulat MagSafe tu untuk korang letak dekat phone korang supaya korang boleh gunakan bersama dengan Ulanzi SK21. Kalau korang dapatkan ni Ulanzi SK21, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. Check out dekat beg kuning sekarang. Dapat harga berapa? Tengok lah kat sana. Kok-kok lah ada promotion ke kan. Tapi kena dapatkan cepat-cepat lah sebelum stok habis. Lupalah aku punya tagline. You dengar, you dapat. Ace Vlog In.